dan rasa sukacita yang amat mendalam. Kerana buat pertama kalinya saya dapat menginjakkan kaki ke Negeri Aceh, Darussalam, khususnya melalui penziarahan ke pesantren Miftahul Fatayat ini. Terjalinnya hubungan negara Brunei Darussalam dengan Negeri Aceh Darussalam ini bermula pada tahun 2004, di mana Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah dapat memberikan bantuan kemanusiaan di saat musibah tsunami. Ini merupakan sejarah yang harus dihargai dan secara tidak langsung telah meningkatkan bagi keakraban serta hubungan baik negara Brunei Darussalam dengan Republik Indonesia. Pada hari ini saya sangat-sangat berbesar hati kerana dapat melaksanakan amanat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menyampaikan kurnia peribadi baginda berbentuk mushaf negara Brunei Darussalam dan juga buah-buah kurma. Di kesempatan ini juga saya akan menyampaikan derma sumbangan daripada tabung kebajikan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kepada anak-anak yatim yang menuntut di pesantren Miftahul Fatayat ini. Kepada anak-anak, saya ingin memberikan nasihat agar sentiasa bersabar dan tumpukan perhatian kepada pelajaran kamu. Dan saya dengan tulus ikhlas berdoa moga anak-anak semuanya akan berjaya dalam pengajian dan seterusnya dalam kehidupan kalian di masa mendatang. Saya berdoa semoga jalinan ini akan terus akrab dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan dapat meneruskan khidmat mulia ini di masa-masa akan datang. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan di atas sambutan yang diberikan semenjak saya tiba tadi kepada saya dan rombongan. Semoga kita insyaAllah akan berjumpa lagi dan semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan saya ucapkan nanti selamat menyambut Lebaran yang insyaAllah akan tiba. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dilanjutkan